Okay, sekarang kita nak pergi ke warung pokok getah. Untuk yang kali kedua. Kali kedua. Okay, yang ni dekat area Changlun. Okay, kita nak try beli dia punya mercanai. Dia ada jual sarapan pagi. So kita tengok kedai dia buka ke ataupun tak. Hello guys, Welcome back to my channel. My channel. Okay, ni ada tengok ni, ada burak oil kat sini. Ni tak semua pernah nampak burak oil ni. Kan? Hanya golongan tertentu yang nampak. Baru 2 stesen minyak burak oil kita nampak kat Kedah ni. Dia hanya dekat kawasan yang special lah, burak oil. Ni kawasan Changlun. Burak oil, lepas tu apa? 5 ke apa? Oh, 5 tak pernah lah pula. Yang dalam cerita 1000 tahun 5. Hah? Ya ke? Minyak 5. Ada kat sini, Kedah ni? Dia masuk kampung tu. Oh. Okay, kita dah nak dekat sampai. Dia punya kedai dia macam hujung. Tu yang ramai tu. Nampak tak yang ramai ni? Tak pernah tak ramai. Kita parking belah kanan nanti. Berarti kita dah terlajar. Parking sini pun tak apalah. Ni lah kedai dia. Sarapan pagi. Warung pokok getah. Dekat dengan nak pergi ke mana ni? Tu. Ada apa? Di kayu hitam Kuala Perlis. Kalau ke kiri lah. Okay, kita parking sini. Alah, kereta tu dah keluar. Nak parking tak tempat kereta tu? Dekat sikit. Tak lemah. Tak adalah. Nak. Kita parking situ lah. Kita nak cuba. Dia ada nasi belauk. Dia ada. Nak zoom sikit. Ada nasi belauk, ada roti canai. Ni adalah tempat. Oh, semalam cuti. Famous. Tak main malam. Ya ke? Cuti Rabu dan Khamis. Okay. Tunggu sekejap ya. Okay, kari pak jangan lupa. Kopi. Okay, hati-hati dia dah baring kat belakang. Dia dah tak larat dah. Dia dah makan. Tu apa tu? Nama dia? Mekziu. Wow. Ramai orang. Apa tu? Cik. Alah, karipat tak ada. Kuih lain pun tak ada. Mula. Ramai kat orang weh. Saya mengidam karipat dia. Tak apa orang boleh. Tu apa? Koci. Jom kita makan ke koci. Kita nak makan koci. Sebab kan karipat tak ada. Kuih koci. Kita akan makan bukan kuih koci hak tu lah. Bukan koci hak bunga matahari tu. Atik nak juga. Sebab ada kuih hak ni saja yang tinggal. Nampak rambut ke? Nak lagi cuak. Oh, jangan tarik. Jangan tarik ibu punya ni. Mari kita tengok. Okay. So, kita akan cuba ambil satu lah kuih koci. Hah? Kuih hijau weh. Tengok. Warna lain kot. Dia ambil kulit dia lain. Esok 4 ni berapa dia ni? RM2. Ini adalah kawasan apa ni, hijau. Kita suka yang warna putih tu. Cuba Ustaz Wahid. Kuih koci nama dia. Alah, semua hijau. Dah ni apa? Warna je rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa suka yang warna putih tu? Bukan nak cakap. Lihat sikit lah. Tapi dah nampak. Macam keras sikit. Tapi sedap dalam dia. Ada suka lah koci. Favorite. Keras sikit tapi dalam dia sedap. Belah, habiskan pokok. Dia apa? Kelapa. Oh, muka besar. Dalam dia adalah kelapa. Maksudnya muka dia besar, ada muka ibu pula. Taklah. Muka daddy kan bentuk apple. Muka ibu kan bentuk panjang, bentuk mangga. Tengok bentuk muka kita, tak sama. Tengok apa yang tu. Oval. Daddy mungkin diamond, bentuk diamond. Diamond? Dah macam bola je. Ada macam bentuk muka
Ibu. Oh, dia muka bola ni budak eh. Mana ada. Main bola. Okey je lah. Jual lain dah, jual lain. Sedap. Tapi luar dia keras sikit. So apa tak nak. Dalam habis. Dalam ni manis. Ha? Oh, nak dalam ni. Oh. Muka ayam dah. Habis. Habis. Habis lah. Lagi mana? Apa lagi? Dua. Nak air. Tak kenyang ya? Ramai orang ada di kedai tu. Ramai memang lambat bang. Ya. Tak buat. Ramai sangat. Ramai ke? Buat tak Ada apa? Ada dia ada apa? ada capati. Oh, macam mana eh? Tu kosong dulu tadi satu. Memang tak ada lah capati sini kan? Rasa memang dia tak buat capati lah. Tak lah. Dia pun nak ambil ni. Nak lagi. Lagi lah dia. Dia nak dalam tu. Mana tahu ni kan dah tak nak. Lagi tak ada. Kedai ni memang ramai. Kita pun baru 2 kali datang sini. Sebab dia macam hujung sangat kedai dia. Macam bukan hujung lah, maksudnya Kekat. jauh sikit lah daripada kawasan kita sebenarnya. Kan? Ai kata hidung Support kata hidung. Tapi orang kat sini Kat sini memang akan datang sini tengok ramai. Sebenarnya orang luar pun datang sini tau. Sebab tempat ni rasanya macam pernah viral kat TikTok. Korang boleh search warung pokok getah Changlun. Mesti korang akan nampak video dia. Video apa? Video viral dia. Video viral tu. Apa ada korek di gigi. Ih, pula kat baju pula. Kawan tengok dalam video tak malu lah. Sedap lah. Atian ni kita kena beli kursi satu kat dia. Malu tak malu Atian? Kita kena beli satu kursi kat dia lah. Bagi dia boleh duduk tinggi sikit. Dia putih lah ni. Kalau kuning. Macam kuning. Nak Siapa yang tak gosok gigi lagi? Ramai bungkus lah. Pakcik-pakcik ni ramai bungkus. ya. Balik makan di rumah. Itulah kan. Nak makan situ pun lambat. Ramai pula. Kena pergi awal tau. Siapa yang nak makan sini. Tapi sedap lah. Dia punya roti canai dia. Macam dua-dua lah. Sedap hati lah. Air tadi mana Atia letak? Ni ibu nak minum sikit. Terima kasih. Baik bawa air daripada rumah. Apa kata kayak ni kalau bawa daripada rumah ciumat. Kenapa pula? Ada orang tu bagi tip jimat yang aku nak. Yelah tapi Sehari dia beli RM2. tapi saya suka lagi air mineral. Betul lah. Nak banyak orang. Kan nak cakap lah kalau air sekarang ni kan tengah mengandung kan. Kaki air sakit tau. Kalau tak minum air, bukanlah sebab air mineral ni, tapi lepas minum air mineral, kaki yang tegang tu terus elok. Bukan terus elok lah, terus berkurang tegang tu. Okey. Tegang tak mau. Tapi hilang lah kalau tak 3-4 hari kaki air tegang je dekat yang betis tu. Ya. Betul cakap tu. Sebab apa? Betul, sebab apa? Kan cakap korang tegang tak mau. Tak, betul. Sebab apa? Dalam ni ada magnesium. Selalunya kalau you pergi hospital, diorang akan masukkan magnesium dalam badan. Kalau you punya urat semua tegang-tegang, apa semua diorang akan masukkan untuk bagi relax the muscle semualah. Sebab tu lah. Tak silap lah. Magnesium lah. Kau potasium. Magnesium. Potasium tu bukan ke? Ada potasium tu. Ada juga. Dia panggil kalium. Yang tu lah. Hak jampi tu. Si jampi kamu pisang tu. Potasium, magnesium bersatu lah. Jampi tanah tu. Ya. So fizikan tu. Bukan tengok sangat cerita tu. Orang Perak tak minat. Kan dulu kan takut tengok cerita hantu. Masalah cerita lawak. Ya, tapi I takut walaupun lawak.
Sekarang ni je baru pula. Sekarang ni baru I berani nak tengok cerita yang macam tu. Elak lah. Balu tadi. Ate dah makan dah? Habis dah? Dah. Dua-dua habis? Buka tangan. Oh lagi. Okay lah, kita tengok jam sambil tu 10.40, maybe dalam pukul 11 baru siap. Ini kita lambat sikit datang sini. Sebelah happy lah tu. Kau nak pergi awal sikit. Pukul 11 lah. Pukul dah isi awal. Pukul 11 lah, tak adanya awal sangat. Dia kata lama tu, maksudnya betul lama tu. Lambat bang Ayah. Mungkin dia punya cepat tu 2 minit selalu dah siap lah. So kalau lambat sikit dia akan cakap lambat. 15 minit lah kot kalau lambat dah 15 minit. Sebab itu dia kata lambat lah. Bisa siap lah. Yelah sebab maybe ada orang lain order banyak tu kan agaknya. Okay, so kita dah habis makan. Atau dah habis makan? Tak habis lagi. Sedap tak? Sedap? Dalam dia sedap. Dalam dia sedap. Ada apa dalam dia? Saya tunjuk kat kamera. Dalam ada apa? Oh yo. Dalam dia ada kelapa. Kan? Dengan gula. Jangan. Jangan nak pergi hawker tu. Asyik dia. Ajak apa tu? Buat tangan nak hawker tu. Sedap lah. Yang hijau-hijau tu pun sedap. Kan? Atai dia suka tau. Okay, koci, lepas tu pergi ketayak. Kan dalam tu ada yang manis-manis kan. Dia suka lah. Siapa je tak suka. Tapi kari pak habis pula. Lambat sangat mai. Itulah. Suka kari pak dia. Sedap. Susah tau nak dapat dah kari pak macam tu. Sekarang ni yang macam tu sedap dia. Dia kentang, kari pak kentang yang sedap tu. Tak adalah suka sangat kentang. Tapi sebab dia punya dia campur dengan keledek kot rasanya. Ada macam manis-manis macam tu. Habis dah. Lap tangan. Nanti ambil lagi tisu yang tu. Lap tangan. Tangan-tangan lap. Okay, so kita dah nak end this video. Jangan lupa komen Daddy. Ha? Jangan lupa komen Daddy. Sebab Daddy tengok anime banyak kali. Anime banyak kali. So kita punya video komen Daddy. So komen Daddy. Oh, okay. Kena komen kat Daddy pula. Okay, so tu je video kita untuk pagi ni. Kita makan kuih koci. Okay, yang makan channel kita tak tunjuk lah sebab kita bungkus. Kita makan kat rumah. Okay, Nampak flawless dalam video ni ikut. Ada pakai ni ke? Tak ada. Beauty. Dia depan memang macam tu sikit. Bye. Bye-bye. Dia tu cahaya. Bye. Apa lagi guys? Oh, Jangan lupa letup bunyi tangan buat like, ni. komen dan subscribe. Allah, dia cakap ni nak buat Akil punya trademark pula. Ting-ting-ting-ting. Mana boleh? Kita kena buat kita punya tong-tong-tong-tong. Tong-tong-tong-tong boleh? Ataupun prot-prot. Dragon Ball mana boleh pakai trademark. Kita kena buat trademark kita. Apa trademark kita? Trademark kita adalah tak tahu. You kan pandai buat trademark. Cuba you ni. Saya tak ada idea tau. Trademark kita adalah Zoom. zoom in. Zoom in lah tu. Betul tu. Boleh ada. Oh, trademark kita adalah jangan lupa pangkah. Atau yang nama depan buat yang tu diri. Trademark kita adalah the power of Tak nak. X. Okay dah, bye-bye. Okay, bye. Bye. Situ adalah kita punya tempat makanan. Okay. Hari ni hari Jumaat. Beli lauk siap-siap lah. Aiskrim. Nak cari kat mana pula? Nanti kita cari kat depan tu kalau ada. Hati asyik manis-manis je makan. Lambat je, lambat je. Pada hari lupa buat lah kan. Lepas tu
Roti canai. Aduh, komen dia tu. Tak record tadi. Ni roti canai. Kenapa ada dua? Tadi. Oh, sardin satu. Yang orang jual dekat truck tu. Ni adalah lauk. Lauk apa? Udang besar. Wow, ada sambal udang, guys. Okay, balik kita akan makan. Dia dah betul. Oh, ada betai ke? Kita akan ketepikan lah betai dia. Okay, kita dah nak balik. Kita akan beli nugget dekat Simat. Okay, kita akan pergi ke, ada tak truck tu? Tak nampak tak truck ni. Ada. Ada ke? Mana boleh tak ada. Ada truck tu. Weh, buat apa orang tu? Buat apa? Okay, ni adalah kedai-kedai. Kalau tak beli 7-Eleven tak ada nugget tak? So depan tu tak boleh? Boleh kan? Boleh lah. Tak boleh. Mana ni? Boleh. Okay. Nak ada lagi kan? Kat bawah di mana kat lu? Tak buka lagi. Jumaat kot tu. Tepi ni ada ni. Tornado twist. Nugget ada tak? Jadi bila yang gunting je untuk Atia. Aku tak makan canai dia sekarang. Dia makan yang gunting.